Baik, dia ni dulu banyak buat salah ke suami dia. Faham? Derhaka dah, faham? Minta cerai. Contoh, minta cerai. Dah, minta cerai. Suami yang baik dia minta cerai. Cerai! Suami tak cerai. Cerai lah aku. Datang bila nak cerai aku? Iblis. Jangan main. Oh, puan jangan main. Nah, dia atur ke WhatsApp ke laki dia. Orang polis ni tunjuk. Laki duk kerja di pejabat. Laki baik. Dia atur mana? Setan. Bila nak cerai aku? Hari-hari dah tu. Setan. Bapak setan. Bila nak cerai aku? Oh, puan jangan main. Perempuan dia mari, syaitan duduk penuh di muka dia. Dia pusing belakang pun, syaitan penuh di muka dia. Faham lagi? Bahaya dia. Jadi bila dia dah bercerai, dia sudah tertutup pintu syurga. Dalilnya Nabi kata, ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawjiha min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha ra'ihatul jannah kama qala. Mana-mana isteri yang minta cerai daripada suaminya tanpa jahat daripada suaminya, maka dia itu haram masuk syurga. Walaupun dia kahwin yang kedua, dia jadi isteri solehah, tetap tak boleh masuk syurga.